Memang duk saya sepati je. Nampak kata dia tu. Petaling Jaya, tindakan kejam seorang lelaki warga emas menyembur cat aerosol berwarna biru ke atas seekor monyet yang dikurung dalam sangka mengundang kecaman dalam kalangan netizen. Menerusi satu perkongsian di Facebook milik Steri Shah, lelaki berkenaan dilihat menyembur cat berkenaan secara sengaja ke seluruh badan haiwan terbabit yang berada dalam kurungan. Difahamkan, monyet berkenaan telah berjaya ditangkap oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan, sebelum insiden penyiksaan tersebut berlaku. Tindakan ini sangat zalim. Monyet itu dalam jagaan, bukan untuk diseksa. Ia akan menghidu bahan toksik dan menjilat cat pada badannya yang boleh membawa kepada keracunan, tulis pengguna tersebut. Menurut kemas kini terbaharu, individu berkenaan telah menghubungi pegawai di Balai Polis Sungai Pelong bagi tindakan segera menyelamatkan monyet tersebut. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata pengguna meluahkan rasa marah dan simpati terhadap nasib malang haiwan berkenaan. Kat sini. Ada muka awak ni. Okey, betul. Boleh kecil. Ada 2 ekor ni. Wah, dia banyak ekor tapi masuk. Oh, ambil Sebab saya memang duk saya sepati je. Nampak kata dia tu. Duk sepati tadi. Kamu ada kat sini dah masa dia. Tak, saya. Dia ada bini. Dah spray 2 kali, esok saya bawa saya. Banyak spray juga. Dia dah mesti ke bawah tu. Itu nampak dia keluar. Sepati